Tadi saya baru nampak motor laki bini bawa anak kecil. Anak kecil tu umur dalam tak sampai 2 tahun saya rasa. Bawa naik motor jalan macam ni lah. Tapi kat Singkiang sini payah nak jumpa. Gaya tu gaya macam ronda petang-petang lah. Mak pak tak pakai helmet, anak lagi lah tak pakai helmet kan. Rasa kan nak bawa ronda-ronda pun janganlah duk lalu jalan-jalan yang sibuk macam jalan negeri lah. Jalan ni arah jalan negeri lah. Jalan Ketuan tu susah jumpa. Tak nak bawa betul-betul kan. Tak payah ada bawa tempat-tempat jalan yang sibuk ni. Kok jadi apa-apa kok misai lah. Jalan pula kona-kona. Kadang-kadang kereta nak potong pun payah ada ikut belakang kan. Itulah cerita dah. Anak-anak tu kita yang tanggungjawab kita. Lepas tak tahu nak buat keputusan apa lagi. Kalau dah besar banyak tu, tu cerita dia lah. Ni mereka tu berikut lah kita. Jangan nak buat begitu lah saya rasa. Itulah cerita. Letiak sikit. Sekarang ni. Letiak.